Okay kan, aku nak tanya lah korang pernah perasan tak brand-brand besar sentiasa ada je promosi yang menarik yang tepat pada masanya. Setiap kali raya, setiap kali Merdeka, 11-11, 12-12, mesti ada je jenis-jenis promosi. Dia panggil influencer sana sini buat video. Dan bukan mereka saja, banyak juga actually big brands yang kat luar sana buat benda yang sama. Dan yang lagi best, ini bukan kebetulan tau. Mereka dah plan semua kempen marketing itu jauh lebih awal. Sebab itulah mereka boleh sentiasa relevan. Dan yang lagi best, untung besar setiap tahun sebab kenapa mereka memaksimumkan potential sale untuk tidak terlepaskan kempen penting seperti itu. Alright, and good news, kalau diorang boleh buat, kita pun sebenarnya boleh buat juga. So apa yang anda perlukan sekarang ni hanyalah strategi, perlu tahu apa nak kena buat step by step dengan betul. Okay, so in case kalau anda nak belajar step by step macam mana nak susun kempen marketing 1 tahun ke depan, anda klik link dekat bio. Saya ada sediakan free training sahaja. Okay, and kalau anda nak belajar tentang bisnes dan marketing, pergi je dekat farabi.my and subscribe. Link pun ada dekat bio. Assalamualaikum dan salam sejahtera.